Pelik manusia ni. Bila ada jualan murah, berebut. Bila barang limited edition, sanggup beratur panjang. Tiket habis menangis. Tapi bila Ramadan datang, tiada siapa pun mau merebut ganjaran pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ramadan hari tu puasa penuh tak? Yang mana tak puasa penuh tu jangan lupa ganti. Nanti terlalu lalai dengan dunia. Sedar-sedar dah masuk bulan Ramadan yang baru. Hadirin, Ramadan ni bukan bulan biasa-biasa. Ia adalah bulan luar biasa. Inilah Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah, Syahrul Syam, Syahrul Jihad dan Syahrul Najah. 1 bulan, 7 keistimewaan, 1 peluang emas. Adakah kita akan biarkan ia berlalu begitu sahaja? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Hadirin, puasa bukan sekadar ibadah tetapi perjalanan jiwa menuju redha ilahi. Ia madrasah yang mengajarkan sabar, keikhlasan dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah. Dalam sahurnya ada keberkatan, dalam siangnya ada ketenangan, dalam tarawihnya ada kemanisan dan dalam setiap ayat Al-Quran yang dihayatinya ada cahaya yang menyuluh jalan ke syurga. Jangan sekadar menjadi tetamu Ramadan, tetapi jadilah hamba yang benar-benar memanfaatkannya. Kerana siapa tahu, adakah ini Ramadan kita yang terakhir? Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Hadirin, apa yang akan terjadi kepada mereka yang sengaja meninggalkan puasa? Adakah ianya satu dosa yang ringan? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat manusia dengan perut sebesar rumah, dipenuhi ular berbisa dan api yang menyala. Baginda bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Mereka yang meninggalkan puasa di dunia." Na'udzubillah. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kerana meremehkan ibadah ini. Sesalan di sana, tiada lagi jalan kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannatil baban yaqulu lahur rayyan, yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun khairuhum." Sesungguhnya di dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Hanya orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat memasukinya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin, jangan cakap bulan Ramadan ni bulan menahan lapar dan dahaga je. Ini bulan peperangan jiwa. Bulan di mana setiap detik adalah peluang. Setiap malam adalah harapan. Tarawih bukan sekadar solat tambahan tapi barisan pertahanan melawan nafsu. Dan di penghujungnya Ramadan ada Lailatul Qadar. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana langit terbuka, malaikat turun membawa rahmat dan takdir kita ditulis. Selepas sebulan kita berjuang dalam Ramadan, tibalah Syawal sebagai hari kemenangan. Oh raya ya, oh raya ya ya, oh raya dah tiba. Maaf, ternyanyi pula. Tapi adakah kita benar-benar menang atau sekadar beraya tanpa membawa perubahan? Ingat, Ramadan bukan sekadar sebulan, tapi madrasah tarbiyah yang sepatutnya membentuk kita sepanjang hayat.
Jangan biarkan Syawal menjadi titik noktah, tapi jadikan ia sebagai permulaan kepada kehidupan yang lebih bertakwa. #Ramadan melatih, Syawal membuktikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.